Francis Light tak pernah mengaku kata dia buka Pulau Pinang. Sebab dia kata ketika aku sampai di Pulau Pinang, sudah ada orang Melayu di Jerjak. Kalau ni dia panggil Queens Bay. Nama Tok Penghulu dia Musa. Ada 30 keluarga yang tinggal di situ. Mereka buat benang tahun 1740. Saya sendiri baca rekod-rekod surat-surat Francis Light. Bukan surat-surat Francis Light yang ada di Malaysia ni. Surat-surat ni ada di London. So dia ada 2 surat. Satu surat Light kepada Sultan Kedah, satu lagi surat Light kepada London. So bila saya baca itu, baru kita nampak the whole story. Oh, rupanya plan macam mana mereka nak buat Pulau Pinang ni. Sebenarnya dia macam weng sikit lah Francis Light ni. Dia pergi tak mana pun dia kata orang bagi tanah kat dia. Dia balas terus tanah orang. Sebab tu dekat London orang tak kenal Francis Light. Kalau kita cari sejarah Light di London, tak ada. Dia nobody. Orang tak heran lah dengan dia. Kita kat sini ya, pasal dia ada kaitan dengan kita. Kalau dia mampu tengah laut, siapa pun tak peduli dia. Tu yang sebenarnya sejarah kita ni terlalu bergantung kepada sumber British. Sedangkan kita ada negara-negara jiran yang turut mencatatkan cerita tentang kita. Dekat Myanmar ada 25,000 manuskrip pasal Melayu yang tak dibuat apa-apa lagi. Bukan 25,000. 25,000 manuskrip.